boykot tempat jogging ni kalau hampa tak mau kena macam aku kena. Baru tadi bini aku ajak pergi brisk walk dengan jogging. Aku pun macam okey lah sebab lama tak jogging, tak jalan-jalan pergi inilah brisk walk. So aku kata okey lah, jom kita pergi. Selalunya tempat brisk walk ni biasalah kan. Aku tanya free ke, dia diam je. Elok sampai sana memang meriah lah. Memang ramai orang kiri kanan, memang penuh orang lah. So aku macam seronok lah, tak apalah. Kita pun pergi jogging, brisk walk kan dalam tu. Dalam setengah jam ada lah. Elok setengah jam, aku nak keluar, kena tahan. Ada penjaga dekat situ. Dia tahan aku, dia kata semua sekali RM36 Pak Upang. Aku dah macam pelik. Pasal apa pula RM36 Pak Upang kata? Pasal apa kena bayar? Dia kata, memang kena bayar dia kata. Aku pun tak apalah. Dah fikir-fikir macam tu. Tak mau panjang-panjang cerita, aku bayar lah RM36 Pak Upang. Jadi lepas aku keluar tu, aku pun keluar pada tempat tu. Aku pun tengok lah nama tempat ni kan. Nama dia Eco Shop. Siapa-siapa tahu tak nama tempat brisk walk jogging ni, nama dia Eco Shop? Tolong komen sat kat bawah. Sebab aku rasa lagi lama kita duduk, lagi mahal jadi dia.